I not sure lah. I think my father knows. Pondok habis, pondok terus habis. Lapang. Oh ni kan dia duduk ni. Kau tak ada ni habis adik tu. Habis. Tutung apa tu banyak. Tutung apa tu banyak. Aleng tu mancing tu. Tu depan kau. Bok kan? Bob. Tapi dah terbuka. Tapi yang belah atas dia tak tahu Leng, terbuka tak? Ada seorang tu ada handphone dengan ambil duit dia. Handphone yang kat bank dia. Apa tu? Bob. Bok kan? Bob mancing. Asal dia punya semua ni. Itu terbuka semua. Terbuka lagi kan? Is this the only road to the jetty ah? Ada lain road. Oh. Naik atas lagi. Because the jetty dia ada satu asam pedas dan restoran. Takkan orang mau Oh, dapat seekor glamour. Glamour. Boleh lah. Umpan berat lah. No, got makan tapi Oh, kena test. Terima kasih makan betul-betul. besar sangat kot. Ni ikan ni makan apa? Hari naik satu lah, Lau. Besar banyak lah. 3 kilo cukup. Ada? Ayo. Sampah. Sampah. Asyik karut sampah. Dah terlepas lah halfway. Umpan isi ikan berat sikit. Dia tak ada gigi lah ikan tu. Mine also a bit slow right now even though 20 hooks. Cacing boleh tak apa Tahu. Macam ayat tak pakai. 2 hooks only enough. Dia tu. Nasib baik dia ribut pukul 6 pagi. Kalau pukul 12 tengah malam memang takut tadi. Cabuk Cabuk juga. Apa kalau kena evacuate. Tu apa tu? Weh, besar. Blues. Blues. Oh, blues. Blues. Gang. Blue gang.
Oh, you pakai. Okay, that one. Itulah memang geng dia. Okay, tolong. Sekejap. Wait, tengok. Ada orang makan ni ikan ni. Ada. Dukang ah. Nah, tukang. This is Blues Gang. Wafer rasa macam duri. Makan cacing. Ya, kau yang pegang wafer bau lah. Oh, dah buang eh? Bukan duri Dah. ah? Dukang. Dukang ah. Oh, The Blues Gang. belang dukang. Dukang. Oh boss, itu yellow plastic already go there already. Never mind. Siapa punya yellow plastik tu? The put the umpan one lah, the cacing. Oh. Dia buat one more pack here. Pay attention. Ah. Dia lagi. Blues. The Blues. Banyak ah. Dia silang. Oh, Silang? tak ada lah. Dia silang. Eh. Ada dia kat sini. Silang sana. Alamak. Apa? Lagi. Biar lagi. Dukang. The Blues. Musim. Ah, dia sedapkan tangan lah. Apa lagi? The fleur eh. Careful lah. Ha. Tapi ya sengat tak bahaya macam semilang kan. Tu hari kau kena, yang sekali tu kau kena apa? Ikan duri. Oh. What happened? Kau kena sini dekat patut. Kan dukang. Ni dia ada belang-belang Kita namakan dia Blues Gang. Blue set. Ni ada makan sikit-sikit ah. Saya bagi longgar habis eh. Awal-awal dah timbul dekat permukaan air. Ya. Bagus ni ikan. Ya ke? Oh, bagus oh. Ini bagus eh? Oh ya. Oh. Good lah. Okey lah. Oh, ini Oh. siap masak kunyit oh. Offer makan bawah sekali eh. This good. That is good. 5 ekor macam ni sudah. Kan? Oh, sudah Boleh bagus. lah. I ingat ikan duri. Tak ada lah. Hmm. Apa cakap duri? Duri eh. Ya, gelama pisang eh. Dah baik ah. Oh, okey. Kau ikut tree ah. Tree lah, tree. Makan bawah sekali eh. Udang kopi ah. Ya, udang kopek, udang pasar. I campur-campur lah.
Apa? Dapat lama yang tukar lagi. Ambil je lah tukar. Okay. Bagi the pakcik boat. Saya ni arus dia kuat Saya ni pukul 1 pagi. Kadang-kadang dia rasa berat sebab arus dia dah kuat sangat dekat bawah tu. Tapi yang ni saya tak pasti lah dia ikan ke tak. Oh, macam berat. Memang berat. Semua orang dah tidur dah. Apa ikan tu Ada ikan. Tukar. Okey, okey. Ni dia sahabat-sahabat, ikan tukar pada masa 1 pagi 1 pagi di Kelong Syam, Batu Pahat, Sungai Ayam Yang ni saya pakai udang hidup. Udang hidup ni. Naik. Oh dah. Dah. Dah settle. That's all go over there. Sembilan. Okey. Udang hidup udang hidup. Okey sahabat-sahabat, saya rasa tadi dia dah makan lama dah. Sebab saya baru perasan kan tadi dah tertidur. Tapi okey lah, Semilang ni kita pun tak makan. Rasanya bagi orang kot, bagi pada pakcik tekong yang bawa kita ke Kelong tu, tanya tengok dia nak ke tak. Sebab kita memang tak makan. Udang hidup udang hidup. Boleh lah tu.
Ni Semilang dan juga apa ni? Duka dan Lama Okey, tu. Lama ya. Lagi bang, bang. Belakang tu. Jaga. Boleh ada bantingan lagi ya? Kat sini kat dia lah. Tinggal Okey, tapak kaki. okey. Tapak kaki tinggal tak apa, jangan beg dia tinggal juga. Nampak ya? Malam cakap. Okey, sahabat-sahabat inilah trip penamat kita Banyak apa ni, ikan duri. Duri dengan gelama taring yang dinaikkan dengan belukang Pakai udang hidup, udang pasar dengan umpun. Okey, Johnny set lah. Dah. Kali boleh lepas tak? Okey, Johnny. Tapi mungkin yang ikan semilang duri tu mungkin kita bagi bacik tu lah, sebab kita tak makan. Dah apa ni, bawa balik apa yang makannya. Alright. Uncle Johnny, so when's the next trip you free? You like every time free Saturday, Sunday lah? Sure. Not sure ah. Want to ambil cuti susah I can take leave. Ah. I keep my leave for next year. deep sea. Oh. Deep sea takes me about 3 days 2 nights. Oh, 3 days tonight ah. So it will involve with my working day. So the thing happen to say Monday, Tuesday. Ah. So Monday, Tuesday I take leave. Sunday we leave. So Monday is fishing. Oh, Monday is Tuesday fishing. Wednesday we come back. So I have to take 3 days in a row. Oh, in a row ah. Tu pergi jauh sikit ah. Jauh. No. Ikan memang ada Mia. Guarantee. Ikan the fish is guarantee one. Mersing ah, you say mersing. Mersing. Maybe I should try ah. I should try ikut The ah. boat is very big. The boat is very big. Kelong right? Kelong right? No! Ah. On the boat. On the boat. On the boat. Oh, ini lah robo ah. Very big. The bait, they will hook for you the bait. Ah. The hook is ready for you. The weight is ready for you. Oh. You only have to do is that you bring your own rod and reel Oh, aha. and your Apollo. Apollo is to catch Selah. bait fish. Ah. Tambat. You Tambat. catch tambat. Ah. So we got enough bait fish. You put in the bait fish just live live. Go down there. They will hook for you. Oh, cool. Bro. Mesti ada Mia. Ikan apa? Tenggiri Tingiri, kerapu, merah, ibu krisi. These are tingiri. You have to jig. Oh, jig ah. Jig. Dia kalau ada. Oh. So they got 8 of us, right? 2 of them will do jig for tingiri. Oh. They are good. They are very good one. Memang expert lah. Yeah, memang expert. Stamina kena kuat sikit ah. Dia punya reel pun bukan Chowkia punya reel. It's a high speed reel. Oh, high speed reel ah. Ya, apa. So macam I use my so called my GS9. My GS9 is for power. Bottom. So normally I use electric reel. Oh. You must use electric reel because 50 meter down. 50 meter. Not 500 meters ah.